Pernah nampak ayam dengan kaki sebesar ni? Sebenarnya, nilah ayam dong tau atau ayam naga. Ayam eksotik ni berasal dari kampung Dong Tau di Vietnam. Dulu, ayam ni dibela khas untuk kerabat diraja dan bangsawan sebagai simbol kemewahan. Keistimewaan ayam ni memiliki kaki yang lebih besar, tebal bersisik dan kemerahan. Semua ni disebabkan mutasi genetik semula jadi yang diwarisi dari generasi ke generasi. Dengan kaki terlalu besar dan berat, ayam ni sukar membiak secara semula jadi. Itulah sebabnya, harga seekor boleh cecah ratusan, malah ada yang sampai ribuan ringgit. Walaupun mahal, tapi ada je yang sanggup beli sebab rasa dagingnya tak seperti ayam biasa. Tekstur dagingnya lebih pejal, rendah lemak dan yang paling rare, kulit kaki yang tebal dan kenyal memang jadi rebutan ramai. Korang sanggup ke bayar mahal untuk makan ayam naga ni? Follow dan like untuk lebih banyak video menarik.